Tak apa Yalah, takkan tunggu lama ni kan. tak apa, boleh je. Kalau diorang dah nak habis, okey je. Tapi Assalamualaikum. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. Dan juga tahniah kerana telah menganjurkan mesyuarat agung tahunan ini, dan saya difahamkan tahun ini adalah pemilihan. Jadi saya harap yang mana kekal, dikekalkan ke, diteruskan dan sebagainya, kerja-kerja baik yang mungkin yang dah habis tamat tempoh. Terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh menjadi PIBG. Yang akan dilantik baru, semoga dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pentadbiran sekolah di bawah kepimpinan Tuan Pengetua kita, Encik Muhammad Johar, dan juga yang Di-Pertua PIBG, Encik Yohanis, dan seluruh jawatankuasa PIBG kerana telah sentiasa komited untuk memastikan pengurusan sekolah ini berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesyuarat ini tidak boleh berjalan sendirian tanpa peranan kedua-dua belah pihak, iaitu peranan ibu bapa dan peranan guru-guru. Kerana itu ia amat penting, wadah seperti mesyuarat hari ini amat penting untuk kita mengukuhkan pemuafakatan antara sekolah dan ibu bapa. Kalau kita lihat, PIBG ini adalah satu jambatan yang menghubungkan antara sekolah, keluarga dan komuniti. Dalam landscape pendidikan yang semakin mencabar hari ini, kerjasama erat antara pihak ibu bapa dan guru-guru adalah satu perkara yang amat penting dan ia adalah satu keperluan. Jadi, kita sebenarnya tidak boleh menutup mata terhadap cabaran semasa yang sedang dihadapi dunia hari ini, termasuklah negara kita. Yang pertama tentang isu buli. Tadi saya visit, saya tanya pengetua, ada tak masalah buli di sekolah? Dia kata Alhamdulillah tahun lepas zero. Tahniah, tapi risau juga, jangan simpan sendiri-sendiri. Kalau ada kes buli kecil-kecil ke, ada dari segi buli percakapan, buli sentuhan dan sebagainya. Jangan kata kita nak jaga nama baik sekolah, kita tak ada buat laporan langsung. Jangan simpan. Kerana buli ini boleh, dia seperti barah, seperti kanser. Ia boleh menjadi teruk sehingga kepada kematian. Jadi kalau ada kes sekecil-kecil kes pun, tolong laporkan supaya ia tidak teruk. Dan juga kalau kita lihat, selain kes buli, kes kesihatan mental. Kalau dulu kita ni stigma nak bercakap tentang kesihatan mental. Cakap kesihatan mental, orang label gila, tak sihat, pergi jumpa psikiatris. Tidak, kesihatan mental juga dari segi di mana kita stres belajar, ada anak-anak kita ni, para pelajar ni stres, penat belajar. Ya kan, Gen Z ni kan. Oh betul, laju dia jawab. Guru-guru pula juga stres, tekanan yang diberikan oleh pihak kementerian dan sebagainya, oleh pihak ibu bapa, semua orang ada tekanan dan sebagainya. Jadi kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga. Dan selain itu, penyalahgunaan vape dan rokok. Kalau mungkin di Superb ini tidak ada, tapi sebagai peringatan, kalau adik-adik di luar dan sebagainya nak mencuba vape dan rokok ini, janganlah cuba, saya nasihatkan, kerana sekali kita mencuba, kita akan terjebak. Jadi di parlimen sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, isu buli ini kita telah bahaskan dengan sangat serius dan kita sedang dalam usaha. Kita dah luluskan pun round undang-undang anti-buli dan sekarang ia dalam ke arah pengukuhan dasar serta kita untuk memastikan kenapa kita nak ada rang undang-undang anti-buli ni? Penting ke? Sangat penting sekarang untuk kita memastikan kita menjaga para pelajar, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Dan kena ingat kalau dulu buli ni pelajar je kena tindakan, berhenti sekolah dan sebagainya. Tapi lepas ni kalau ada kes buli dalam RUU anti-buli ni, ibu bapa pun kena tindakan, ibu bapa pun kena denda. Jadi peranannya sangat penting antara ibu bapa, guru-guru dan pelajar sendiri untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Sebab itu dalam peranan ibu bapa yang saya cakap tadi adalah bukan sekadar memantau pencapaian akademik, bukan kita nak tengok anak kita cemerlang semata-mata, tetapi juga kita kena tengok perubahan emosi anak-anak kita, tingkah laku anak-anak kita dan pergaulan anak-anak kita. Komunikasi yang terbuka amat penting, perhatian yang berterusan sangat perlu dan juga kehadiran ibu bapa dalam kehidupan anak-anak merupakan benteng paling ampuh untuk kita mencegah gejala-gejala yang tak sihat. Bukan sekadar ibu bapa hantar anak dekat asrama, dekat super, ambillah guru-guru ni. InsyaAllah, Pejabat Parlimen Pentong seperti saya kata tadi, kita sentiasa menyokong program-program yang baik yang memberikan keselesaan kepada para pelajar, kepada guru-guru
khususnya untuk memastikan mereka dapat membimbing, mendidik anak-anak kita supaya lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang paling penting membawa nama Bentong. Walaupun Superb ini adalah sekolah menengah agama persekutuan, nak kata peratus warga Bentongnya sedikit sahaja. Tetapi kerana Superb ini di bawah Parlimen Bentong, menjadi tanggungjawab saya juga untuk menjaga Superb ini. Jadi insya-Allah dengan itu saya berbesar hatilah untuk meluluskan permohonan sumbangan bagi penyediaan televisyen kegunaan pengajaran dan pembelajaran bernilai RM36,000. Dan juga sempena mesyuarat agung PIBG ini juga saya akan memberikan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada PIBG dan RM5,000 untuk sumbangan bagi program pengantarbangsaan ke Arab Saudi, Indonesia dan Thailand. Jadinya jumlah hari ini adalah sebanyak RM46,000. Nanti PM tepi, jangan tanya sekejap lagi. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong Superb kali ke-15 pada tahun 2026. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Balang Raya. Okey. Ni, tak silap. Terima kasih banyak. Jawab puak ni. Kuat. Jawab puak saya di sini. Oh, terima kasih. Untuk membantu Oh ya. belajar. Boleh duduk gula. Awak jangan makan manis hanya dapat gula banyak ni. Terusnya nombor. Oh. Okey. Pusing, kena pusing. Cantik. Terima kasih. Apa? Mampus. Mampus. Dan ni. Mana ni? Mana ni naik kita punya pump. Yes, banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa lagi? In between. Saya nampak. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wabi Rara. Sekarang saya berada di Bazar Ramadan Telah Mempaga, di mana Bazar Ramadan ini memang sangat meriah dengan kehadiran orang ramai di sini untuk membeli juadah untuk berbuka. Hari ini jelajah Ramadan Rara bersama Rara, kita bermula di Bazar Ramadan Mempaga. Kemudian kita akan berbuka dan maghrib di Surau Sri Siantan di Ketari. Kemudian kita akan pergi ke Kampung Baru Sungai Dua, di mana kita akan menyambut sambutan Tahun Baru Cina bersama komuniti Cina di Kampung Baru Sungai Dua. Tahu aja. Aikal khabar? Baik, mak sihat je. Hati-hati. Baju pun tak button habis. Gana? Hati-hati ya. Tengok langkah besar-besar elok-elok. Nanti kan terpeleot kan. Okey. Apron dari Wabi Rara. So cute. Ini tak cute. Ini saja. Tengok yang bawah ni je. Sini je. Memek. Alamak, this time is not good. Apa? Terima kasih. Sama. Boleh. Kari ayam. Bukan saya yang pastinya. Naik enggak bang, kari ayam lah. 6. 2 lagi. Nah, selamat. Ya, saya datang. Bapa 3 duduk. Selamat berbuka. Terkejut, saya pun terkejut. Tadi jumpa dah kat Dewan. Dapat juga ke? Boleh nah. Nah, Kak Nah, berapa orang salah satu nah? Kari ayam percuma. Nak apron tak? Kalau nak apron kena pakai nanti. Janji pakai. Ni apron ya. Okey, cik. Ni.
Dah dapat dah? Okey, selamat berbuka. Siapa nak kari ayam? Terima kasih. Tu dah bagi. Oh, seorang lagi. Okey. Pak Cik dah dapat? Tak ada, baru dapat. Baru dapat dah? Okey. Habis dah? Dah dapat dah? Okey. Kat sini berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Ada 7. 7. Kari ayam Okey, terima kasih. Lepas tu kita nak bagi apron. Ada 3 lah. Okey. Selamat berbuka. Pakcik, selamat berbuka. Make sure pakai dan masak untuk suami. Ni dah dapat dah semua? You all dah dapat dah Dah, okey. Selamat berbuka. Berapa orang? Nah, apron. Ini apron bukan bag. Awak jangan macam-macam. Awak pakai tak? Kita tak ada apron. Awak tak perlu. Tapi boleh lah awak nak tayang. Awak pakai sekarang kau bagi. Awak tak. Cik, nak apron. Ni kari. Kari ayam. Ni kari pula. Ini apron saya nak bagi apron 3. Awak salin dah kotor dah tu. Tak apa, kita makan ni lagi. Mari, makan lagi kari ayam. Percuma. Cik, percuma je cik. Ya, kari ayam cik. Sama-sama. Ni ada kari ayam Selamat berbuka. Makan sambal hitam. Ini adalah antara makanan tradisional orang Pahang. 3. Saya bagi 3 apron. Sekolah mana? Bagi 1. Bagus ni pandai. Salin-salin apron nanti ya. Khabar. Seorang je ke? Ya. Ya. Pak salin-salin. Assalamualaikum. Tumpang lalu. Kadang-kadang ya. Saja musik. Oh, dah dapat dah. Nah, akak. Naga okey ke? Ini apa? Oh, laksa. Okey. Selamat berbuka. Awak sekolah lagi ke? Habis dah? Duduk mana? Tasha. Siapa buat semua ni? Nenek buat. Nenek buat semua? Awak duduk dengan nenek ke? Mak, ayah kat mana? Oh, asing dah. Oh, ada berapa orang? 3 orang. Ni semua nenek buat? Sini? Oh, ni dah habis dah ni? Ada lagi banyak lagi? Oh, okey. Beli bagi bayarkan. Ni, air tu awak bungkus semua nanti bagi kau. Ni laksa. Laksa ni kuah dia. Ya Allah, sedap lah pun aku tengok. Kak nak laksa? Saya free je, saya belanja orang kita ni. Okey. Okey, nah. Ya Allah. Tak kenapa. Oh, ya. Cik nak air soya? Percuma? Percuma soya, siapa nak laksa? Percuma. Selamat berbuka. Kerabu Maggi, siapa nak? Percuma je. Sama. Okey dah. Selamat berbuka. Okey? Ya. Arahnya ni. Dia tak boleh pilih yang apa? Boleh ambil. Daging Nak apa daging? Daging. Percuma. Nah, sayang. Sabar. Tengok tak. Murtabak daging. Siapa nak? Boleh tak sampai kursi tu? Kuah. Lagi siapa nak? Akak Ni pun sama, tinggi satu. jangan malu Saya random je saya bagi. Kuih abang nak? Nak kuih apa? 26. Lambat saya bagi je. Kau makan je. Abang, sini. Nak kuih apa? Weh, Wadi buat ni. Ni berapa? Nak? Sayang, sini lagi. Lagi. Sorang 1 3 RM3. Ana, akak nak air apa? Yang mana? Lagi siapa nak air? Lemon.
Okey lagi, siapa nak air? Nak air apa? Ah, Terima kasih. ni lagi. Siapa nak apa? Teh? Tak kisah sayang, ambil. Lagi siapa nak air? Air limau. Nah, teh tak. Oh, matcha atau kopi? Kau nak cepat kau balik ni je. Ya. Oh, masih. Ni lah sayang. Mengang. Daging ini daging saya bagi random je. Daging, ayam saya bagi je. Ambil. Cuma. Wajib belanja. Roti je, percuma. Sama. Ni apa pancake? Kosong je. Pilih coklat. Oh, pilih coklat. Betul. Siapa lagi dapat? Sai. Dah. Kita nak bagi lain. Ali Majid bagi benda lain. Kita bagi kat surau. So, ini Ali Majid. So, kipas. Kipas kita getah dengan whiteboard. Sikit je boleh. Boleh langgar sikit-sikit kan? Boleh. Duduklah. Janganlah malu. Okey. Toilet. Tapi 20 minit tak rushing sini. Imam, jangan rushing siapa Imam? Ustaz, sikit je. Banyak lauk ni saya nak rasa. Cukuplah. Bukan makan bulan puasa lah.感谢他从百忙中抽空出席我们这个晚宴。 Wow. Ni apa masak?各位亲们， Wow. Hello. Makan cantik oh. Hai. Oh, ini Amal Lengloi semua. Duduk. Nanti I datang. Nanti kejap. Duduk. Nanti datang. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kejap. Okey, jangan bergerak biar saya datang. Happy New Year. Ayo, nanti cakap sama Desmond. Cakap sama dia. Nanti kejap lagi. I mahu selesai kejap. Nanti cari saya. Nanti Hai. Kongsi pacar. Sini saya. Thank you. Oh, thank you. Boleh? Sampailah. Lai? Ayo, thank you very much. Kita dapat Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.
Happy New Year. Thank you. Happy New Year. Angkat Happy New Year. Ada lagi? Happy New Year. Sineng Kuala. Lagi mana? Sineng Kuala. Hai, young man. Ayo, baru nampak. Hai, Happy New Year everyone. Happy New Year. Đây. Con y ba trời xin anh quay là xin anh quay là đó anh cái lại con y ba trời xin anh quay là ok dah ok lên lên đi lên Oh, sini ya. Oh. ok Ini berapa? 50 Itu hari 1.000 sekarang 50. thank you okay 140整140哇！哇，今天爆棚啊 OK，来，那个卡给我。拿包包赢下来。 okay 62 喂喂哟 OK 恭喜恭喜 okay 来，卡给我啊！ oh 那你拍照先。OK。 106 200 dulu Ya, ya, ya. Okay. coming Lah. Kan tak foto. Alah, dah makan belum? Ada makan ni. Main makan, ada makan. Boleh. Makan. Tengok. sekarang ni persediaan untuk buat losang. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Kita guna sayur vegetarian hari ni. All veggie. Sebab ni saya tengok ni orang kerja, dia kerja susah sikit. Thank you. So kakak ni sponsor losang hari ni. Thank you. Makan dah? Baru sampai. Dah ambil tadi kan? Dah. Okay.